So pada 13 hingga 17 Januari yang lepas, aku sendiri datang ke Perhimpunan Agung UMNO. Sebelum PAU ni start, ada ramai yang cakap yang bahawanya PAU kali ni mungkin akan kecoh sikit kan, confirm panas sikit kan, confirm meletup kan. Tapi bila aku duduk sendiri dalam Dewan Merdeka PWTC tu, PAU kali ni tak adalah meletup pun. Dia relax dan teratur lah untuk aku. Tapi penuh dengan pengisian yang jelas. Untuk aku, dia lebih kepada satu benda. UMNO sedang susun hal tuju baru berdepan Piala U16. Dan apa yang aku cerita ni bukanlah cerita daripada orang luar. Ini adalah ringkasan aku sendiri, apa yang betul-betul berlaku sepanjang PAU kali ni. Kalau aku ringkaskan ucapan Presiden, dia tekankan bahawa kerjasama dalam kerajaan perpaduan ialah keputusan rasmi parti dalam landscape politik semasa. Walaupun keputusan itu tidak mudah ditelan oleh semua ahli. Dia tak cakap pun UMNO ni hebat, dia tak cakap yang UMNO ni sempurna, dan dia akui yang politik dah mula berubah. Gabungan dah jadi norma baru dan UMNO kena adapt kalau nak terus hidup. Dan satu benda yang dia ulang dengan begitu jelas, UMNO bukan lagi parti tempelan, bukan daun kari yang masuk kuali bila perlu. Lepas tu dikuis kat tepi sikit. Mesej dia pun kepada rakan-rakan gabungan yang lain untuk aku cukup jelas. Hormat kena ada untuk hubungan dua hala yang baik, dan kerjasama ini bukan lesen untuk pijak kepala orang lain. Okey, dan dalam PAU kali ni pula ada cerita pasal DAP Team B. Tak ramai yang berani sentuh lah isu ni kan. Ini part yang paling ramai orang salah faham. Dan dalam masa yang sama, paling ramai jugalah yang pura-pura tak dengar. So, bila Presiden UMNO sentuh soal wujudnya perbezaan pandangan dalam DAP, kenyataan tu kemudian ditafsir sebagai wujudnya Tim A dan Tim B. Ya, secara rasmi Susah Agung DAP Anthony Loke terus tampil dan nafikan memang tak ada Tim A dan Tim B dalam DAP. Yalah, walaupun Presiden UMNO menarik balik nada kenyataan tersebut dan menyatakan beliau sehaluan dengan penjelasan Anthony Loke. So, pada aku, yalah, secara rasmi isu ni nampaklah selesai. Tapi korang tahulah kan, politik ni tak hidup atas kenyataan rasmi semata-mata. Tapi korang tahu tak apa yang berlega di akar umbi? Ramai orang cakap macam ni lah. Dalam DAP ni memang nampak dua aliran lah. Dia bukanlah dua parti, tapi bukan juga dua kem rasmi. Tapi sebenarnya dia adalah dua pendekatan politik. Satu pendekatan yang orang label sebagai lebih sederhana, lebih berhati-hati dan lebih institusional, yang sering dikaitkan dengan figura seperti Anthony Loke. Dan satu lagi pendekatan yang dipersepsikan sebagai lebih keras, lebih agresif, lebih konfrontasional bila sentuh isu kaum, agama dan institusi, yang sering dikaitkan dengan Lim Guan Eng. Ini bukan pengakuan rasmi lah. Ini lebih kepada persepsi politik yang berlega-lega, dan persepsi ini tak muncul begitu sajalah pada pandangan aku. Okay, next aku nak cerita pasal ucapan Ketua Pemuda UMNO Malaysia pula. Dr. Akmal Saleh ni, untuk aku memang dia punya ucapan tu top notch kan. Next level lah, memang next level. Dia direct, dia tak berselindung, dia tak kisah siapa yang selesa, siapa yang panas. Dan ini bukan ucapan nak sedapkan hati dan juga telinga orang lain lah. Ini adalah ucapan untuk akar umbi. Dan naratif dia untuk aku jelas. Pemuda sekarang ni bukanlah nak sembang kosong. Pemuda bercakap sebab ada track record. Beliau petik jugalah kita punya pilihan raya kecil dan juga pilihan negeri yang lepas. Contohnya di Negeri, Mahkota, Air Kuning juga PRN Sabah. Mesej dia straightforward lah pada aku. Dia cakap kalau pemuda bercakap keras, bukan sebab emosi, tapi sebab pemuda turun padang, turun medan perang dan ada hasil. Dan aku pun agree somehow dengan dia. Pemuda memang kena ada that aggressiveness and ada kenakalan sikit. Dan boleh juga ada karakter liar sikit, tapi dalam batasan yang tertentu lah. Sebab kalau pemuda ni terlalu sopan, UMNO akan jadi terlalu lembut untuk politik hari ini. Dan juga Dr. Akmal menjelaskan bahawa pemuda sebenarnya tak nak cari gaduh, tapi ada garis merah yang telah dilangkah. So, pemuda tak nak duduk diam lah kan. Dan penting lah untuk orang faham satu benda, kerasnya pemuda ni bukan bermaksud lawan Presiden. Ini bukan satu pemberontakan. Ini adalah pembahagian peranan. Presiden yang ditugaskan untuk menguruskan real politik dan kestabilan, pemuda jaga sentimen dan tekanan akar umbi. So, kedua-duanya ni bergerak seiring dalam hala tuju parti yang sama. Dan highlight lain juga, ada kehadiran mantan Ketua Pemuda Khairi Jamaluddin dan Nazir Aziz, yang jadikan PAU Sayap Pemuda kali ini sangat menarik pada aku. Dan mungkin inilah Shin Khairi Jamaluddin nak balik kepada UMNO. Aku doakan yang baik-baik saja untuk beliau, insya-Allah. Selain itu juga, dalam suasana yang tengah riuh rendah, ramai juga orang spekulat Dr. Akmal nak resign sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia.
Dan akhirnya penantian ini terjawab lah apabila mengumumkan untuk letak jawatan sebagai Exco Melaka, tapi masih lagi kekal sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Untuk akulah, Exco ni bukan jawatan yang kecil lah. Itu adalah simbol kuasa, simbol akses dan juga simbol resources. So bila seseorang pemimpin muda berani lepaskan semua tu, itu bukan lagi drama lah. Itu for me is a very bold move lah. Dan dia buat apa yang dia cakap. So dia ni tak sembang, dia tak berlindung di belakang jawatan semata-mata. Dan pada aku, kalau ada mana-mana pemimpin, termasuklah daripada DAP yang selama ini lantang mencabar Akmal Saleh, silakanlah tunjuk sendik yang sama lah guys. So kalau betul berani dengan prinsip, kalau betul nak bercakap pasal soal moral politik, aku sarankan untuk korang resign sekarang lah. Sebab cakap senang lah kan, bila masih duduk kat kursi yang empuk tu, susah lah korang nak resign kan. So yang buat ramai orang UMNO resmi Akmal Saleh ni ialah satu benda lah. Pada aku, dia walk the talk, dia tak sembang kari. So kalau aku ringkaskan PAU kali ni dalam 3 take away besar, sebenarnya dia bukan sekadar ucapan, dia adalah hala tuju politik. Dan take away pertama adalah tentang soal rumah bangsa. Soalan ni yang paling ramai lah orang tanya aku sebenarnya, apa sebenarnya maksud rumah bangsa ni? Dan bagi aku, rumah bangsa ni bukanlah rumah untuk semua orang tanpa syarat. Dia adalah rumah politik Melayu yang nak menghimpunkan semula kekuatan Melayu yang berpecah belah sejak beberapa period yang lepas. Persoalan yang seterusnya timbul adalah dengan siapa? Yes. Adakah ia ruang untuk bekerjasama dengan PAS, ataupun mungkin buka pintu rundingan balik dengan Bersatu, ataupun mungkin ada titik temu dengan PKR? Kalau kau tanya aku, jawapan jujur aku adalah ya, itu semua kemungkinan. Sebab rumah bangsa ni ada logiknya guys. Untuk satukan semula blok-blok Melayu, bukan lagi ulang kesilapan yang lama. Sebab sampai kita berpecah belah, sampai ada yang kalah dan ada yang menang. Dan akhirnya semua orang kalah. Tapi pada masa yang sama, UMNO jelaskan nak jaga garis merah. Ini bukan rumah yang semua ideologi boleh masuk tanpa sepadan. Dan sebab itu, sentimen Akal Umbi jelas, DAP bukan sebahagian daripada imajinasi rumah bangsa. Bukan sebab benci saja-saja, tapi sebab sejarah dan luka emosi politik yang masih belum sembuh. So adakah Muafakat Nasional 2.0 ni tak jadi? Maybe. Tapi pada pandangan aku lah kan, mungkin nama je lain, tapi roh semangat penyatuan Melayu tu masih sama. Untuk aku, rumah bangsa ni lebih kepada rebranding lah, supaya nampak ada fresh look sikit, supaya lebih appealing sikit kepada pengundi-pengundi menjelang Piala U16 akan datang ni. Okay, take away yang kedua adalah isu Tim B dalam DAP. So yes, secara rasmi pemimpin politik ni boleh deny apa sajalah. Dia orang cakap lah tak ada Tim A, tak ada Tim B kan. Tapi kalau tak ada angin, takkanlah pokok ni nak bergoyang kan. Isu Tim B ni muncul sebab persepsi yang dah lama dah hidup di Akal Umbi lah. Ada pendekatan DAP yang nampak sederhana di hadapan, tapi keras bila sentuh isu tertentu. Dan bagi UMNO, isu ni kena diurus dengan sangat berhati-hati. Sebab UMNO hari ni tengah bawa beban paling berat untuk meyakinkan ahli bahawa kerjasama ini tak menggadaikan prinsip. Dan setiap kali keluar kenyataan sensitif, setiap kali ada tindakan yang bercanggah dengan semangat gabungan, kepercayaan yang rapuh itu akan terus retak. Dan sebab itulah isu Tim B ni takkan boleh disapu bawah kapet begitu saja. Yes, you can deny, tapi untuk menguruskan persepsi itu jauh lebih penting. Kalau tidak, luka lama akan terus berdarah. Okey, key takeaway yang ketiga, Akmal Saleh. Okey, pada aku Dr. Akmal Saleh ni buat keputusan yang tepat. Beliau meletakkan jawatan Exco Melaka lah. Bukan sebab emosi, bukan sebab nak drama ke apa ke. For me, it's just another statement politik. Dan dia faham satu benda, kalau engkau nak jadi suara Akal Umbi, engkau tak boleh terikat dengan jawatan eksekutif. Dan inilah yang buat pemuda jadi relevan, bukan sekadar menjerit-jerit, tapi sanggup pay the price untuk prinsip. Dalam politik hari ini, ramai yang berani cakap, tapi tak ramai yang berani lepaskan kuasa. Dan Akmal Saleh buat benda ni. So itu ringkasan aku terhadap PAU kali ini. Apa pandangan korang? Komen kat bawah, aku nak dengar.